Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam Real Reform, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana share, like, subscribe. Terima kasih juga yang bersama dengan kita dalam live Iswarni utama. Tuan-tuan, kadang saya terfikirlah semalam saya bawakan isu Sanusi kan. You see, kadang-kadang macam mana pemikiran setengah-setengah orang tu, no matter how rational they are, bukan rational, no matter how intelligent they are, bijak macam mana dia sekalipun, dia tetap ada tidak rational dia. Dia ada satu buku ditulis tau, apa nama juga, the stupidity of the intelligent or something like that lah. Kebodohan orang yang bijak. Dan kenapa dia masih lagi berpemikiran demikian kan, membuatkan saya tertarik lah. Okay, sebelum saya cerita benda tu, tuan-tuan, come on, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Dan terima kasih yelah, saya sempat saya buat live. Ada yang tanya pada saya, tak nak pergi Negeri Sembilan ke Is? Saya kata tak ada kos lah, tak ada bajet lah nak pergi Negeri Sembilan ni. Satu, kedua, kita tak bertanding kan, jadi kita biarkanlah. Jadi Negeri Sembilan ni macam mana Is? Daripada pandangan kau, itulah saya kata, bila saya tak berada on the ground, saya nak bagi pandangan ni agak sukar lah, agak sukar sedikit. So far pandangan saya daripada dulu, daripada saya mula buat live kan, 2018 saya tak ada bagi prediction lah. Tapi daripada 2022, even 2020, Sabah, lepas tu diikuti oleh Melaka, lepas tu Sarawak, Johor, lepas tu PRU. Semua prediction saya tu semua betul. In fact, Sarawak lagi best, tuan-tuan. Sini saya nak put it on record lah. Macam saya buat dalam PRN yang lepas baru ni dekat Johor, saya ada bagi prediction di Sarawak berapa kerusi setiap parti akan menang. Sarawak ada 82 kerusi, okay? 82 kerusi DUN. Saya kata DAP akan menang 6. Saya kata DAP akan menang 4, PSB akan menang 6, PKR akan dapat 0, saya kata. Yang tu saya tak boleh bertanding sebab saya kena gantung right before saya nak jadi calon. Nama saya dah naik jadi calon tau. Belum saya sempat jadi calon, belum lagi pilihan raya, saya kena gantung daripada parti. Dan bestnya, saya tak dibicara dulu, saya digantung daripada parti, tak dibicara. Saya dapat surat daripada Saifuddin Nasution, Institut Agong masa tu kan, digantung tanpa bicara. Kemudian saya tunggulah bicara, setahun baru bicara. Dah bicara 5 pertuduhan, kelima-limanya saya didapati tidak bersalah. Best tak? Jadi korang tahulah kenapa saya tinggalkan PKR kan. Dan saya tahu hakikatnya dia orang semua tak nak saya jadi calon. And that's fine lah. That's fine. Sebab saya memang atas tujuan saya adalah untuk memastikan pada waktu itu kita nak bawa reformasi sebenar di Sarawak. Tapi saya tahu orang PKR Sarawak, mana pimpinan-pimpinan ni, dia orang tak pernah nak menangkan PKR di Sarawak pun. Mereka ada kat situ sebab nak kuasa kedudukan je. Dan mereka kebanyakannya berkawan dengan geng-geng GPS. Obviously lah kan. Okay, tak apalah. Saya ramalkan masa tu DAP dapat 4, PSB dapat 6, PKR dapat 0, dan the rest tu GPS lah. Saya tulis posting Facebook masa tu. Kira-kira pukul 4 petang, on the way saya tengah tengok orang game tengah buang undi pukul 4 petang. Saya tulis Facebook saya tu. Akhirnya pukul malam tu lah dapat keputusan, bebas 1, PSB dapat 4, saya predik 6, dia dapat 4, DAP dapat 2 daripada 4 yang saya predik. So tak jauh lah. Dan akhirnya satu bebas tu pun bekas PKR. Dia sekarang ni dia dah akan join GPS lah dalam next election nanti. Baik. So next election Sarawak ni tak ada benda lah. Okay, lepas Sarawak kita tengok pergi ke Johor. Johor pun saya kata saya tengok melingkup juga. Betul, tinggallah satu kursi di Johor. Kenapa tuan-tuan? Macam mana saya boleh buat prediction tersebut? Adalah rahsia saya lah kan. Itu saya tak boleh nak cerita kat orang lah. Tapi
kita satu dapatan lah daripada dapatan-dapatan yang kita baca. Kedua, daripada gerak kerja jentera. Ketiga, kita tengok on the ground juga bila kita jumpa rakyat dan sebagainya. So semua ini memain peranan. So akhirnya last elections Johor, saya pun buat prediction. Saya kata PH tidak akan dapat lebih daripada 10. Tak akan dapat lebih daripada 10, saya kata. Lepas tu ada orang mamat. Ini saya tulis dekat Facebook saya, tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook saya. Saya kata BN akan menang 2/3 dan PH tidak akan dapat lebih daripada 10. Okey, untuk makluman sebelum ini Pembangkang dan PH dapat 13. 13. So maknanya PH sepatutnya kekal kalah 13 tu. Alright. Adalah seorang mamat ni dia tulis, dia kata, "Alah, kau prediction kau selalu ke laut. Kau jangan delete komen aku," dia kata. "Kau jangan delete komen aku. Kan, lepas keputusan esok, kau pastikan kau jangan delete komen aku." Dah keluar keputusan lusa saya terus screenshot komen dia. Saya kata saya tak, bukan setakat saya tidak delete, saya siap screenshot lagi, saya kata. Kemudian dia kata, "Dulu kau punya prediction pun ke laut." Saya kata, "Yelah, prediction saya dulu, saya sebenarnya dah dapat maklumat 80 dah. Beberapa hari sebelum pilihan raya tahun 2022. Cuma masa tu ialah saya kan orang PH. Takkanlah saya nak kata kita tak boleh menang, kita tak boleh menang. Kena bagi semangat lah kepada pengundi keyakinan. Tapi hakikatnya saya tahu PH tak akan dapat sampai 90 pun pada waktu itu. Kan, maksimum PH boleh dapat 90. So nak bentuk kerajaan memang tak boleh lah masa itu. Tapi yalah, saya duduk dalam PH. Takkanlah saya nak kata PH tak boleh dapat, nanti orang maki saya. In fact dalam komen yang kat bawah tu pun, masa saya kata PH dapat 10, ada je orang maki, inilah dia orang yang tak puas hati dengan PH. Kan, tak apalah. So my prediction was right. So balik kepada Negeri Sembilan ni. So is prediction kau macam mana ni? Dah masuk hari Ahad, masuk hari Isnin kan. Hari Isnin, so far 1 minggu ni saya dah dapat data. So dia bergantung kepada minggu kedua ni. Minggu pertama ni saya dah dapat data saya dan saya dah tahu kalau berdasarkan minggu pertama ni siapa yang menang dan berapa mereka boleh menang. Tapi saya tak boleh cakap lah. Saya tak boleh cakap. In fact, saya boleh namakan setiap tempat tu. Saya boleh ucap tahniah dah. Ada beberapa tempat tu mereka dah boleh kira jadi adun lah. Kan, saya dah boleh predict beberapa tempat mereka dah kira boleh jadi adun dah. Okay, so yalah, Is dah jadi adun pula. Jadi kau apa keputusan dia? Apa result ni kau rasa akan berlaku? Dah. Tak apalah tuan-tuan. Itu saya rasa kali ni saya akan bagi hint dalam Facebook saya je. Kalau tuan-tuan rajin, selalulah menskodeng Facebook saya, kan? Daripada situ nanti tuan-tuan akan dapat prediction pengumuman. Is kalau MP, kalau Negeri Sembilan ni menang, siapa yang akan jadi MP Is untuk bahagian kalau BN menang lah. Saya nampak kalau menang BN, most likely Jalaluddin lah. Jalal akan jadi menteri besar. Kalau walaupun yalah, Jalal ni sebenarnya bukan orang Zahid kan. Saya dengar lah, tak tahu sekarang kalau dia dah berubah arah kan. Sebelum ni dikatakan dia bukan orang Zahid. Dia orang lain lah, tim lain. So kalau sekiranya dia menang di Negeri Sembilan, berkemungkinan dia akan jadi menteri besar lah. Walaupun siapa semalam Zahid kau cakap, kita ramai calon, Tok Mat cakap, kita ramai calon boleh jadi menteri besar, itu tak payah nak risau. I think kenapa Tok Mat tak boleh jadi menteri besar I think sebab Tok Mat sekarang ni memegang jawatan federal dan I think dia dah berapa kali, berapa penggal jadi menteri besar kan. So most likely dia akan ditolak di federal lah nanti. Maksudnya kalau BN menang, dia mungkin dia akan jadi menteri atau timbalan menteri di federal lah. I think that's the way to go pun untuk Tok Mat kan. Better dia jadi macam tu kan. So gabungan PNBN ini sebenarnya memberi impak yang besar juga kepada kempen PH di Negeri Sembilan Kerana gabungan ini PH tak boleh deny dia ada meninggalkan kesan yang besar. So saya kesian lah sebenarnya kepada PH nanti kan. Tapi suka atau tidak, permainan ini dia tak boleh salahkan
PH Negeri Sembilan lah. Kerana permainan ini datang daripada perkiraan dan juga datang daripada perancangan Anwar Ibrahim dan UMNO, yang akhirnya perancangan itu membunuh Anwar Ibrahim dan PH sendiri. Sebab Anwar realise atau tidak, itu terpulang kepada dia lah, saya tak kisahlah. Membawa kepada cerita yang terbaru kan, Cencong dia mendedahkan. Tuan-tuan ingat tak Niki yang dikaitkan dengan pengubahan wang haram dan gangster, geng Niki tu, Niki Liao apa nama dia, Niki, tak ingat lah, Niki ala seorang mamak Cina yang dikaitkan dengan gangsterism dan pengubahan wang haram tu. So baru-baru ni timbul pula satu gambar. Gambar itu menunjukkan bahawa dia bergambar dengan Anwar Ibrahim. Dikatakan bahawa dia dah masuk AMK. AMK ni Angkatan Muda Keadilan. Tapi tak logik lah dia masuk AMK, kerana dikatakan umur dia 38 tahun. AMK ni sampai 35 je. Tapi tersebar lah gambar dia dengan Anwar Ibrahim. Dan Niki ni terkenal sebagai scammer. Not lah scammer, dia scammer lah. Dia mengubah wang haram dan ada illegal activities lah. Dan dikatakan sama ada dia illegal atau tidak, I'm not sure. So dia ditahan di bawah dan didakwa di bawah ditahan di bawah SOSMA, kemudian ditahan di bawah AMLA pada waktu 2022. Dia ditahan tahun 2022, awal 2022. Agak kecoh lah kes tu, tuan-tuan boleh google sendirilah. So kes tu agak kecoh 2022. So what happened is Niki ni somehow kita tak dengar cerita dia kan. Kita pun tak tahu apa yang berlaku. Rupa-rupanya pada April 2023, April 2023, Niki ini telah dibebaskan. Maksudnya is ada perbicaraan ke? Tak ada perbicaraan, tuan-tuan. Dia hantar representasi, dia kena compound 4 juta, sedangkan wang yang dikatakan dia songlap, bukan songlap, sorry, dia launder ataupun dia gubah itu dikatakan bernilai lebih 36 juta. Tapi dikatakan dia telah membayar 4 juta compound, dan lepas itu representasi dia diterima, dan akhirnya mahkamah session, kalau tidak mahkamah tinggi, membebaskan tanpa melepaskan. Kemudian dia merayu, dia dapat dibebas dan dilepaskan. Jadi kita terfikir, tuan-tuan, kau launder 36 juta, kau bayar 4 juta, lepas. Kau launder 8 juta, kau bayar 4 juta, lepas. Kau launder 170 juta, tak tahulah berapa kau presentasi atau kau bagi balik, lepas. Duit Ismail Sabri ya. Hebat betul kerajaan Madani ni, tuan-tuan. Sakau. Sakau. Tapi yang penyakau ni kau boleh lepaskan begitu saja. Bayar 4 juta ya, untung ni. Bak kata P. Ramlee kan, meniaga orang lagi untung dari meniaga unta. Wow. Wow, dia kata. Kadang saya terfikir, tuan-tuan, kenapa dia jadi macam tu? So adakah ini yang menyebabkan sekarang ini persepsi orang rakyat lah terhadap Madani dan juga Pakatan Harapan semakin tipis dah. So kalau kita nak salahkan orang lain, tak boleh. Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan kena salahkan diri dia. Tapi ini adalah keputusan Peguam Negara. Tuan-tuan, Peguam Negara ni, pendakwa raya, keputusan pendakwa raya. Pendakwa raya dia takkan buat keputusan bodoh-bodoh dia sorang-sorang tanpa kebenaran daripada Peguam Negara. Dan mana-mana kes yang melibatkan high profile macam ni dan jumlah yang besar dan tinggi, mustahil Peguam Negara tidak berunding dengan Perdana Menteri. The high profile case lah. Yang kes-kes biasa tu kita tak kisahlah kan. Ni kes-kes besar macam ni, Ismail Sabri kita kata, menantu Muhyiddin, lepas tu sekarang ni Niki. Tapi Niki ni pula bagaimana pula dengan kes geng dia tu pula? Geng Niki pun dilepaskan juga daripada SOSMA kerana dikatakan tidak ada bukti. Okeylah, tak apalah. Okeylah, mungkin kita kata tak ada apa-apa lah tu mungkin betul representasi dia diterima, bla 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 sebagainya. Tiba-tiba muncul dengan Anwar Ibrahim. Bila muncul dengan Anwar Ibrahim ni, timbul persoalan besar, tuan-tuan. Bila muncul dengan Anwar Ibrahim ni,
Tak ada campur tangan. Kan? Takkan tak ada campur tangan. Dia bukan saya kata Anwar Ibrahim ada campur tangan, tetapi dia menimbulkan persepsi sedemikian lah. Ditambah pula ada ini kan, dalam posting kali ni tersebar hari ni lah, ada seorang mamat daripada Thailand ni berjumpa dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas usaha Farhash. Dia masukkan dalam Facebook dia kata terima kasih kepada Farhash kerana membantu dia jumpa dengan Perdana Menteri. Jadi my point is this. Yang tu tak apalah, yang tu saya tak pastilah apa dia punya masalah dia kan. Tapi my point is this. Bermakna Farhash tu masih ada peranan. Dan kalau Farhash ini dikaitkan pula dengan underworld, corporate mafia dan sebagainya. Persepsi again persepsi, bukan saya nak menuduh Farhash Secara persepsinya, orang akan berpandangan seolah-olah Farhash ini ada pula kaitan dengan Nicky ni, geng Nicky ni. Sebab Nicky ni adalah geng underworld, geng gangster. Jadi yalah, dia menimbulkan persepsi, dia menimbulkan tanggapan dan pandangan. Dan tanggapan dan pandangan itu adalah sesuatu yang kita tak boleh nak deny, tuan-tuan. Kan, sesuatu yang kita tak boleh nak deny. Kalau kita deny perkara itu, bermakna kita out of touch dengan reality kita. Membawa saya kepada point saya tentang Sanusi tadi, out of touch dengan reality ni. Semalam saya menyentuh persoalan dia mengatakan bahawa orang Cina balik Cina, orang India balik India, orang Kemboja balik Kemboja. Kita tak ada tempat lain melainkan tanah Melayu. Hari ini keluar, saya baca kenyataan dia, saya akan saman siapa yang memutar belit perkataan saya. Itu menunjukkan orang itu tidak belajar sejarah, dia kata. Saya tanya soalan tadi semalam, apa kaitan yang dia cakap tu dengan sejarah? Apa kaitan yang dia cakap tu dengan sejarah? Oh, itu menunjukkanlah bahawa orang Cina datang daripada China. Itu tak payah sejarah, tuan-tuan. Nama pun Cina datang daripada China lah. Nama pun India datang daripada India lah. Itu tak payah sejarah. Itu kau putar belit. Sebab kau dah kantoi. Itu bukan sejarah. Sejarah kalau kita kata, dan sejarahnya penduduk Cina itu majoritinya datang daripada China. Sejarahnya orang India itu majoriti datang dari India. Okey lah, kita faham. Yang ni orang Cina boleh balik ke Cina, orang India boleh balik ke India. Itu bukan sejarah. Itu bukan sejarah. Itu satu macam mana dia kata, satu ugutan, atau bukan satu ugutan. Let me rephrase that. Dia bukan ugutan, dia satu statement seolah-olah bahawa orang Cina, orang India ini seolah-olah orang Cina, orang India ni dia boleh balik negara dia. Dia boleh balik negara dia sebab itu dia tidak ada kesetiaan dengan negara kita. Seolah-olah macam tu dengan Malaysia ni. Jadi kita sedih lah seorang pemimpin macam tu kan boleh berkata demikian demi untuk mengaut undi. Tapi saya kudos jugalah kepada Zahid dengan Azlina Osman. Jadi kalau Sanusi nak saman sekali lah Zahid dengan Azlina Osman ni. Sebab Azlina mengeluarkan kenyataan yang agak keras tentang kenyataan sebegini. Dan Zahid pun kata Sanusi tidak dialu-alukan di Negeri Sembilan untuk berkempen sedemikian. Elok, suka atau tidak lah, mungkin ya dua-dua ni ada political, ada apa, kepentingan politik masing-masing. Doesn't matter lah, okey lah tu. Tetapi kenyataan mereka betul. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Kau nak berkempen, kau berkempen. Kempen lah. Nyatakanlah kenapa kau sebagai Menteri Besar bagaimana telah mengubah Kedah itu menjadi negeri yang lebih hebat daripada sebelum ini. Bagaimana kau telah merubah Langkawi daripada suram menjadi pulau yang hebat, menjadi pulau tarikan pelancong dunia. Ramai telah datang, bilion telah dilabur, 40 bilion telah dilabur di projek bernama Langkah Suka. Ceritalah. Jadi kalau sekiranya di Negeri Sembilan PAS PNBN ni memerintah, kami boleh menjadikan Negeri Sembilan lebih maju daripada apa sekarang. Itu rakyat nak dengar. Kau dok cerita Cina, dok cerita India, dok cerita Kemboja, dok cerita Siam ni, apa kebendanya? Kan? Yelah, macam mana? Itulah dipanggil kebodohan lah kita katakan, stupidity. Kau tak ada benda nak cakap, kau nak kena cari modal nak bangkitkan juga kemarahan orang. Kau buatlah cerita. Kan. Jadi kadang-kadang kita ni, dia macam saya katalah, dalam politik ni tuan-tuan,
politik adalah bagaimana kita mentadbir manusia dan bagaimana kita mentadbir negara atau negeri. Bagaimana erti kata, kenapa engkau terbaik yang patut kami pilih? Kenapa kamu tak patut pilih orang lain tapi engkau? Rakyat nak dengar yang itu. Bagaimana kau nak menyelesaikan, masalah apa? 1, 2, 3, 4. Bagaimana kau nak menyelesaikan masalah ini nanti kalau kau dipilih sebagai pemerintah? Itu contoh. Itu cara dia. Tapi dia tahu cara itu boring, cara itu tak best, cara itu tak menarik, cara itu akan menyebabkan rakyat bosan dengan politik dan mendengar tentang politik. Dan dia sendiri pun tak tahu macam mana nak selesaikan masalah itu. Ahli politik yang bodoh dia macam tu lah tuan-tuan. What do you expect kan? So cara terbaik untuk dia pula, so macam mana cara? Kita main bangsa, kita main agama. Best. Ini senang punya cerita. Ini saya makan juga. Dan kita kena faham Sanusi ni adalah orang propaganda. Caranya dia kena mainkanlah sentimen. Itu cara dia. So rakyat marah lah, rakyat bangkit, rakyat marah. Cuma dia tak kena bila Zahid dengan Azalina sendiri disagree dengan kaedah dia. Pas of course tak ada komen apa-apa lah. Dan yang menariknya semalam bila saya baca komen kat bawah tu kan, orang kata, betul lah apa yang dia cakap tu Is. Betul lah apa yang dia cakap. You see, this is what I mean. Akan ada orang terpengaruh dan akan ada orang percaya apa yang dia cakap. Hari ni lah ada orang kata lah, dia kata dalam WhatsApp group saya kan, dia kata dia kagum dengan Sabah Sarawak lah. Dan Mufti Sarawak dulu mantan lah dia dah bersara. Dia kata bagaimana dia berusaha untuk memastikan agar setiap bangsa dan agama ini tidak bergaduh satu sama lain. Dan dia kagum lah. Saya kata sebenarnya ada dua sebab kenapa Semenanjung ni orang Melayu dan bukan Melayu dia bergaduh. Sebab pertama sebab pertama adalah, dan ini bukan paling utama, sebab pertama adalah orang Melayu, orang Cina, orang India dia tak mix, dia tak bergaul di antara satu sama lain. Dia pergi kerja sama-sama, dia mungkin pergi sekolah sama-sama, tapi dia tak tahu budaya. Dia tak tahu kat rumah, dia tak pernah berkunjung pun. Ada, percayalah tuan-tuan, orang Melayu tak pernah berkunjung pun ke rumah orang Cina. Orang Cina tak pernah berkunjung pun ke rumah orang India. Orang India tak pernah berkunjung ke rumah orang Melayu. Orang Melayu tak pernah berkunjung ke rumah orang India macam tu. Kenapa nak berkunjung Is? Di sinilah masalahnya. Kenapa kena berkunjung? Rasulullah SAW sebutkan bahawa hendaklah kita menjaga jiran kita. Dan jiran ni dalam definisi Islam 40 rumah. So bukan Islamnya, Kristian bercakap yang tu kan, bahawa hormati jiran kita. Tidak beriman dalam Islam, tidak beriman seseorang itu sehingga kita, kalau kita makan, kita masak sampai rumah sebelah jiran kita atau jiran kita, bila kita masak tadi sampai rumah jiran, maksudnya kita masak, baru masakan tu sampai rumah jiran tu berlapar, kita turut berdosa tuan-tuan, kerana kita biarkan jiran kita kelaparan. Kenapa pentingnya nak kena tahu pasal kejiranan ni? Kenapa ya? Sebab Islam mengajar kita on the macro level. Kalau kita kenal jiran kita, kita akan kenal bahawa rupanya ada budaya lain selain daripada kita. Kan di samping kita bantu-bantu dan sebagainya, tapi ada budaya lain. Dan Islam tak pernah kata jiran itu mestilah jiran Islam saja. Tak ada. Rasulullah SAW sebut jiran saja, jiran. Tak kisahlah jiran tu bangsa agama apa sekalipun. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, peri pentingnya kepada jiran ni. Kenapa? Sebab di situ kita akan belajar pelbagai budaya. Kita akan tengok, kalau even sesama Melayu pun kan, orang Melayu Sarawak lain pula dengan Melayu Semenanjung. Even satu kampung pun lain pula dia punya budaya antara keluarga dia. Bayangkan kalau kita pergi pula ke rumah orang bukan Melayu, dengan agama dia, bahasa dia, dengan makanan dia, culture dia, budaya dia dan sebagainya berbeza. Bayangkan tuan-tuan kan, masuk ke dalam rumah jiran atau rumah orang, tiba-tiba ada salib kat depan. Salib. Ataupun altar, ada pun di tempat tepi altar lah, tempat sembahan nenek moyang, Taoism, ataupun mungkin patung gambar Tuhan mereka dan sebagainya. How do you feel? Apa perasaan anda? Kan? Tambah pula ada bau-bauan, bukan bau busuk kan, bau-bauan yang lain daripada budaya orang Melayu. Contohnya dia ada colok ke apa ke, bau-bauan lain.
Yang bagi dia biasa, bagi kita tak biasa. Apa rasa korang? Tak, benda macam kecil macam ni, you all try lah. Kalau tak pernah pergi rumah orang bukan Melayu, pergilah. Hari Deepavali ke, Open Day ke, hari perkahwinan anak mereka ke apa ke, pergilah. Hari perkahwinan ni tak best sangat sebab dia orang kadang-kadang selalunya buat kat dewan. Jadi dewan ni dia tak menggambarkan really their culture. Kalau nak betul-betul hari perayaan dia, pergilah, pergi rumah dia. Tapi kita bukan nak meraihkan perayaan. Siapa suruh anda meraihkan perayaan dia? Kita menghormati dia sebagai jiran atau kawan kita, pergilah. Tak datanglah atas dasar niat kita untuk pergi rumah jemputan. Bukan nak celebrate agama dia. Kita pergi atas dasar kita. Kalau tuan-tuan berpegang lah, kita tak boleh celebrate agama, perayaan agama lain. Okey, pergi. Jangan niat atas celebrate agama dia. Niat atas pergi kejiranan, ataupun atas pergi dasar sahabat, kawan, kan? Atau paling kurang pun curious lah. Aku ingin nak tahulah macam mana rumah orang bukan Melayu ni. Kan, pergilah. Biasanya yang best ni rumah-rumah flat lah. Rumah flat ni diorang dah biasa jiran-jiran sebab rumah dia dekat-dekat. Yang selalu masalah ni rumah jauh-jauh. Orang Melayu kita ni rumah dia jauh-jauh. Jauh maksudnya from one rumah to another, dia ada dia punya pagar lagi, dia ada dia punya longkang lagi, dia ada dia punya space lagi, jauh lah. Jadi dia mengambil masa lah, kedudukan masa, dan juga dia kata menyebabkan kadang-kadang kita tak bercampur dengan orang lain. Lepas bila dia tak bercampur dengan orang lain, lepas tu puluhan tahun kita hidup tak pernah bercampur dengan masyarakat lain, tiba-tiba kita nak judge orang tu. Ni saya bukan cakap tentang orang Melayu saja. Cina pun sama, India pun sama. Buatlah. Kalau hari raya, pergilah rumah kawan-kawan yang anda beraya tu, kan? Kalau bawa anak-anak, ini rumah orang Melayu, kawan Cina tu bawa, ini rumah orang Melayu, ini rumah orang India. Kalau Deepavali dan sebagainya, pergilah. Pergi, tengok, belajar budaya mereka. Belajar ni, kawan-kawan, tak semesti dengan cara buka buku. The best pelajaran adalah kita ni. Kita pergi mengalami, kita dengar bahasa dia, kita dengar, kita belajar budaya dia, kita tengok. Kadang kita belajar arti kata kita dengar orang ajar, orang ceritakan tentang budaya dia, tapi kita pun tak faham. Oh, macam ni. Contoh kematian orang India, tuan-tuan, dia ada tahlil, so-called tahlil. Dan orang Hindu kalau dia meninggal, dia ada makan kenduri arwah dia, so-called kenduri arwah, kan? Hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, macam orang Melayu. Macam orang Melayu punya kenduri arwah tu sama. Tak percaya? Tuan-tuan tanya kawan-kawan Hindu, tuan-tuan. Saya tanya, betul ke korang macam ada kenduri, makan-makan kenduri untuk orang meninggal, keluarga yang meninggal? Dia kata ada. Dia ada kiraan lah, hari berapa, 7, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke berapa dah, sampai ke hari ke 100 lah, macam tu lah. Dia ada. Belajarlah budaya. Saya tak nak masuk bab berdebat di antara boleh ke tidak tahlil dalam Islam. Itu korang gaduh lah sendiri, kan? Aku tak nak. Alright. So, banyak cerita saya bab tu tadi, kan? So, itulah yang kadang-kadang kenapa ketidakharmonian ni. Yang itu sebab pertama tadilah. Orang Melayu kita tak bercampur. Orang bukan Melayu je lah, Melayu dan Malay pun sama. Tapi sebab kedua adalah kerana parti politik. Ini sebab paling utama kenapa pergaduhan itu berlaku. Sebab parti politik. Macam saya sebut tadilah, majoriti parti politik di Malaysia ni adalah parti politik bangsa agama. UMNO, MCA, MIC, DAP, PAS, kan? Mereka ni adalah parti bangsa dan agama. Sekarang PKR pula nak join, nak jadi parti Melayu kononnya, kan? Nak parti terlebih Melayu. So, tak boleh ke Is? Bukan masalah tak boleh. Bila korang memegang parti bangsa dan agama ni, jadi korang jual benda tu lah. Bagi saya, parti politik kena melihat bukan itu. It has to go beyond bangsa, beyond agama. Bagaimana cara kita nak memastikan rakyat lebih baik, tak kisah bangsa dan agama dia. Itu parti politik yang betul sebenarnya. Tapi kalau kau masih lagi main masa pilihan raya, bangsa agama, tapi masa sakau, tak kisah bangsa agama, sakau sama-sama. Dan apa beza kau dengan orang lain? Jadi itulah dia, tuan-tuan, yang saya kata bahawa parti politik ni, kan, when it comes kepada hari pilihan raya macam ni,
di situlah mereka memainkan bangsa dan agama. Okey, itu saja daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting bersama akan tetap lawan. Assalamualaikum.